saya Eliana. Dan saya Elsa. Kami akan menunjukkan batu mula untuk pencegahan tapak tangan dan kepala. Batu mula ialah rawatan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapatkan rawatan daripada doktor. Saya dan Eliana akan terangkan kaedah rawatan yang betul, manakala Elsa akan menjadi mangsa dalam situasi kecederaan. Situasi pertama, cederaan pada tapak tangan. Aduh, tangan saya terluka. Rena, Elsa tercedera di tapak tangan. Baik, kita bantu dia. Bahan yang kita perlukan untuk rawatan ialah air bersih, kain andong, kain bersih, kain kasar, cecair antiseptik, dan pita pelekat. Sebelum memegang luka, bersihkan tangan terlebih dahulu. Periksa luka dan hentikan pendarahan secepat mungkin. Angkat tangan lebih tinggi daripada paras jantung untuk mengurangkan pengaliran darah. Bersihkan luka dengan air bersih. Kemudian sapukan antiseptik pada kawasan luka. Letakkan kain kasar pada luka mangsa dan lekat menggunakan pita pelekat. Seterusnya, kita akan balut tapak tangan mangsa dengan kain andong. Sediakan kain andong dan lipatkan 1 inci di bahagian tapak kain andong. Pita mangsa letakkan tangan di atas kain andong selari dengan puncak kain andong. Tarik puncak ke arah tangan mangsa. Seterusnya, silang kain andong dan lilit tangan mangsa dengan ketat. Lilit di sekeliling pergelangan tangan mangsa. Buat ikatan buku sila di bahagian atas tangan mangsa. Kanan atas kiri, pusing, kiri atas kanan. Ikat dengan ketat dan kemas. Kemaskan balutan anda.
mangsa ke klinik atau hospital berdekatan untuk rawatan selanjutnya. Terima kasih Granada Adriano. Sama-sama. Aduh, kepala saya sakit. Situasi kedua, kecederaan kepala. Jika ada luka di kepala, langkah dan bahan rawatan adalah sama seperti rawatan luka di tapak tangan. Hentikan pendarahan. Bersihkan luka dengan air bersih. Sapu luka dengan cecair antiseptik. Letak kain kasar dan balut luka mangsa. Sekarang saya akan tunjukkan cara membalut kepala mangsa dengan kain andong. Sediakan kain andong. Lipatkan kain andong 1 inci di bahagian tapak kain andong. Letakkan di atas kepala mangsa. Minta mangsa letak 2 jari di dahi. Tarik kedua-dua bucu kain andoh dan silangkan di bahagian belakang kepala. Bawa kedua-dua bucu kain andoh ke hadapan. Ikat ikatan buku sila di dahi pesakit. Ingat, kanan atas kiri, pusing, kiri atas kanan. Ikat dengan ketat dan kemaskan balutan anda. Jika mangsa pening, muntah atau pingsan, segera bawa ke klinik atau hospital untuk rawatan selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan kerana telah membantu saya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Ilmu, Iman, Amal.